nak berselawat ke atas Nabi SAW ni tidak terbatas. Walaupun ada nas warid daripada Nabi, selawat-selawat yang datang daripada Nabi, tetapi nas itu tidak menyekat atau tidak membatasi. Kalau ada orang yang nak buat selawat ni, boleh buat. Bahkan Imam Alusi mengatakan bahawa sesiapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan, boleh berkata-kata dengan indah, fasih bahasanya, dari segi balarah dia, badi' dia, dan ma'ani dia, maka dia boleh, kalau dia nak buat selawat, boleh dia buat. Itu tak ada masalah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat lah. Ini kita selawat ke atas Nabi setakat kelebihan Nabi. Janganlah kita pula buat selawat memuja Nabi sehingga setarah dengan Tuhan. Itu tak boleh lah. Baik, itu kata Imam Alusi dalam tafsir dia, bukan saya yang kata. Imam Alusi mengatakan boleh.